Assalamualaikum geng kebun. Kalau ada bawang merah atau bawang kecil di dapur yang sampai lupa nak guna, kita boleh simpan dalam tanah. Caranya bawang merah tadi dipotong dua. Bahagian bawah yang berakar ni kita gunakan untuk tanam, dan bahagian atas tadi jangan dibuang. Rendamkan bahagian potongan bawang bahagian atas tadi. Untuk air ni kita jadikan racun serangga. Macam biasa, bahan-bahannya baja organik dan dolomite tadi saya gaulkan. Baja yang saya guna ni baja organik kelapa sawit. Boleh juga guna apa-apa saja baja organik. Saya gunakan bahan organik sebab lepas digaulkan dalam tanah, saya boleh terus tanam bawang ni tanpa perlu menunggu beberapa hari. Dolomite tadi untuk pulihkan tanah yang dah saya gunakan tanah ni beberapa kali, atau mungkin pernah kena najis kucing atau kotoran hujan. Kalau ada penggalak akar sama ada cecair atau serbuk, boleh dimasukkan dalam air untuk siraman. Tak ada penggalak akar pun tak apa, baja tadi dah cukup. Siramkan air sehingga tanah betul-betul basah. Kemudian tanamkan bawang tadi. Tanaman saya yang lepas, saya tuai lebih awal daripada 3 atau 4 bulan kerana saya mahukan bawang dan daunnya sekali. Tanam kali ni saya nak tunggu sampai daunnya kering untuk saya dapatkan saiz seperti di kedai. Ini tuaian yang lepas. Untuk tanam yang baru tadi, tunggu hingga 3 atau 4 bulan. Alhamdulillah.